SPRM yang sedang bergerak aktif menangani kes-kes rasuah berskala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya ingin berkongsi pandangan saya tentang satu isu yang sangat-sangat hangat diperkatakan, iaitu tuduhan korupsi dan salah guna kuasa terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Baik, saya mulakan dengan satu pengakuan yang jujur, iaitu sebelum PRU ke-15 dahulu, saya sendiri pernah turun menyertai demonstrasi yang mendesak supaya Tan Sri Azam Baki meletakkan jawatan ataupun digugurkan kerana tuduhan yang disiasat ketika itu. Bahkan saya dipanggil untuk siasatan oleh PDRM berjam-jam. Apa yang saya ingin sampaikan adalah, saya bukan orang yang dari awal suka untuk membela tanpa apa-apa persoalan. Saya pernah berada di posisi yang kritikal dan saya tidak apologetik akan hal itu. Namun pada hari ini, keadaan dan gerak kerja SPRM yang kita lihat di lapangan adalah berbeza. SPRM yang sedang bergerak aktif menangani kes-kes rasuah berskala besar, termasuk melibatkan tokoh berprofil tinggi. Dan dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, angka wang negara yang berjaya dikesan dan diselamatkan bukan kecil. Bahkan mencecah puluhan bilion, yang mana angka sebesar itu bukan sekadar statistik yang direkodkan di atas kertas. Ia berkait terus dengan kehidupan rakyat, sekolahnya, hospital, subsidi dan masa depan negara. Jadi wajar timbul satu persoalan mudah apabila usaha membenteras rasuah menjadi semakin aktif dan agresif. Siapa sebenarnya yang paling terkesan dengan keadaan ini? Namun dalam masa yang sama, satu prinsip yang mesti ditegaskan yang tidak boleh ditolak ansur, dan saya ingin tegaskan dan nyatakan di sini bahawa mana-mana pegawai SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia wajib memiliki tahap integriti yang paling tinggi dibandingkan dengan semua para penjawat awam yang lain. Jika terdapat tuduhan, mereka mesti disiasat secara bebas, telus dan menyeluruh. Dan jika ada kesalahan, mereka mesti diambil tindakan tanpa kompromi dan hukuman yang paling maksimum. Dan pada masa yang sama, seseorang yang dituduh, siapapun yang dituduh, mempunyai hak melalui proses keadilan dan boleh sepatutnya mempertahankan diri. Itulah keseimbangan yang perlu kita jaga, dan itulah prinsip yang perlu sama-sama kita pegang dan kita pertahankan. Seterusnya, apa yang menimbulkan persoalan hari ini dengan kehangatan isu yang timbul bukan sekadar kewujudan tuduhan yang dilemparkan kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM itu, tetapi masa dan konteks tuduhan itu muncul. Ada yang bertanya, kenapa gelombang serangan reputasi ini menjadi begitu kuat ketika tindakan terhadap rasuah-rasuah besar sedang berjalan dengan sangat aktif dan agresif? Dalam dunia politik dan persepsi, coraknya sering berulang, sahabat-sahabat. Reputasi diserang terlebih dahulu, kepercayaan awam digugat, institusi dilemahkan, akhirnya tindakan terhenti yang sepatutnya dilakukan. Ini bukan teori luar biasa. Ini pola yang pernah berlaku di banyak tempat dan zaman. Kita juga melihat bagaimana laporan antarabangsa boleh memberikan kesan besar kepada reputasi seseorang. Di beberapa buah negara, tokoh politik dan pegawai-pegawai tinggi pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap laporan media luar negara yang dianggap mencemarkan nama atau tidak tepat dari segi fakta. Saya bawa satu contoh yang terdekat. Artikel yang diterbitkan oleh Bloomberg pada Disember 2024 telah mengaitkan dua menteri Singapura, K. Shanmugam dan Tan See Leng, dengan penyalahgunaan kuasa yang dikaitkan dengan pembelian rumah. Walaupun pembetulan telah dilakukan, dua menteri itu tetap meneruskan saman mereka dan dijadualkan akan bermula saman itu di mahkamah pada April 2026.
Ini mengingatkan kita bahawa dalam era maklumat pantas hari ini, persepsi boleh terbentuk jauh lebih cepat daripada pembuktian fakta kebenaran. Sebab itu, setiap tuduhan serius mesti diuji bersama melalui proses siasatan yang adil selepas berlakunya perdebatan di ruang awam. Bukan tidak boleh untuk dibincangkan, namun ia perlu diseimbangkan dengan pembuktian. Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar tentang satu individu, sama ada individu itu namanya Azam Baki atau sesiapa yang lain. Isu yang sama besarnya adalah bagaimana negara hendak melawan rasuah tanpa melemahkan institusi yang melawannya. Dan pada masa yang sama, bagaimanakah negara dapat memastikan tidak ada sesiapa berada di atas undang-undang. Dan di sinilah kematangan rakyat sangat penting dan teruji. Kita tidak boleh dipaksa untuk memilih antara untuk menegakkan keadilan atau perang melawan rasuah. Tidak sepatutnya kita dipilih untuk memilih antara dua ini. Kita mesti menuntut kedua-duanya sekali dalam waktu yang sama. Sahabat-sahabat, bayangkan sebuah negara tanpa institusi anti rasuah yang kuat, yang rugi bukan tokoh-tokoh politik, tetapi rakyat terbanyak, rakyat marhain, rakyat biasa yang bergantung kepada sistem yang bersih untuk masa depan yang adil. Sebab itu, pendirian yang seimbang hari ini sangat-sangat penting. Jika benar ada salah, siasat sampai tuntas. Jika benar ada pelanggaran, ambil tindakan tanpa rasa takut. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga perlu berani untuk bertanya. Adakah usaha melawan rasuah sedang cuba dilemahkan melalui perang persepsi? Soalan itu tidak boleh ditolak begitu sahaja. Ia perlu diambil kira, difikirkan dengan matang sama ada ianya mempunyai merit, asas ataupun tidak. Perjuangan membentras rasuah, sahabat-sahabat, bukan satu usaha yang mudah. Tak mudah. Ia sentiasa dikelilingi dengan tekanan, tuduhan dan konflik kepentingan. Namun masa depan negara bergantung kepada keberanian kita semua, pemimpinnya, rakyatnya dalam menuntut dan menegakkan keadilan tanpa rasa takut dan tanpa rasa pilih kasih. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan itu untuk melihat isu ini dengan jernih hati, tanpa emosi berlebihan, tanpa terperangkap dalam permainan persepsi. Terima kasih.